Sejauh mana kebenaran Imam Al-Asy'ari melalui 3 peringkat akidah, ataupun hanya 2 peringkat sahaja? Ada 2 pendapat. Satunya mengatakan memang 3, satu lagi mengatakan 2 sahaja. Saya lebih bersetuju hak kata 2 tu. Tapi antara orang hak kata 3 tu orang besar juga, Ibnu Katsir antaranya, yang kata 3 peringkat. Jadi 3 peringkat tu apa nak? Mula-mula baru dia ayat dah dia 40 tahun dah duduk dalam Mu'tazilah. Duduk dalam Mu'tazilah tu 40 tahun. Lepas tu dia tinggal tu masuk cara ahli kalam. Ahli kalam. Lepas tu akhir sekali dia pergi kepada salah, cara salah. Itu 3. Tapi saya lebih setuju hak kata 2. Hak kata 2 ni banyaklah dalam kitab-kitab tersebut. Yang ni lepas Mu'tazilah tu ahli sunnah. Cuma hak kata ada perbezaan salah atau tidak salah, itu cara pendekatan dia. Pendekatan dia dan hak dia amal. Hak dia amal tu cara salah. Hak cara dia nak kecek, nak bahasa dengan orang lah, nak suruh orang faham, nak suruh orang boleh terima, dia guna cara kalam mengikut keperluan. Hak tu lebih baik lagi.